Hai, Assalamualaikum. Kenapa ada organisasi yang sanggup pertahankan habis-habisan walaupun harga dia lebih mahal? Kenapa ada leader, bila dia bercakap je, orang terus percaya, orang tak doubt? Dan kenapa ada syarikat yang dulunya power, hebat, magnificent, akhirnya jatuh dan hilang arah? Jawapan kepada semua ini mungkin ada dalam satu buku yang sangat famous, yang sangat popular di seluruh dunia. Dan hari ini, kita akan mula buat siri khas membincangkan mengenai buku ini. Kita akan buat video 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 untuk kita betul-betul faham. Dan buku ni saya recommend yang wajib dibaca oleh usahawan, leader, sales team, content creator. Malah sesiapa saja yang mahu membina perjuangan yang memberi impact. Buku apa nama buku ni? Tajuk buku ni Start With Why yang ditulis oleh Simon Sinek. Dan percaya atau tidak, konsep dalam buku ini sebenarnya boleh ubah cara kita melihat bisnes. Macam mana kita lihat leadership. Malah macam mana kita lihat kehidupan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam pasal buku ni, kita kena kenal dahulu siapa penulis dia, Simon Sinek. Simon Sinek ni, dia bukan saja penulis, dia juga speaker yang terkenal dalam bidang leadership, dalam bidang inspirasi. Okay? TED Talk beliau cukup popular. TED Talk beliau tulis Start With Why ni menjadi tontonan paling banyak dalam YouTube. Beliau terkenal kerana satu idea yang sangat simple tapi powerful. Apa idea dia? Dia kata people don't buy what you do. They buy why you do it. Orang bukan membeli apa yang kita buat, tapi orang membeli sebab kenapa kita buat benda tersebut. Dan bila saya baca buku ni, saya mula hadamlah sikit-sikit kan. Dan saya mula sedar satu perkara. Ramai business owner tahu apa mereka buat. Tapi sikit saja business owner yang tahu benar-benar kenapa mereka buat. Contoh, bila saya tanya satu rakan perniagaan, so syarikat you buat apa? Oh, dia akan jawab, oh kami buat training, kami jual produk ini, produk itu, produk ini, kami tawarkan servis ini, servis itu. Itu what? Tetapi menurut Simon Sinek, yang paling penting mereka kena tahu why. Kenapa dia bangun pagi dan buat semua itu? Kenapa perjuangan ini wujud? Kenapa mereka nak teruskan bisnes ini? Kenapa orang patut percaya kepada mereka? Dan why itu, dan Simon Sinek yakin organisasi yang ada why, mereka paling berjaya. Sebab semua organisasi perlu bermula dengan why, menurut beliau. Sebab itu dalam video ini, kita bukan sekadar nak buat book summary, kita nak tuan-tuan faham konsep ini. Bagaimana dalam bisnes, dalam leadership, dalam membina tim, malah dalam kehidupan seharian. Dan saya rasa konsep ini sangat dekat dengan saya. Sangat dekat dengan perjuangan akademi Dr. Aizul Ahmad sendiri. Sebab kami bukan sekadar jual training CPR. Kami percaya setiap orang perlu ada sekurang-kurangnya. Setiap rumah mesti ada at least one person yang tahu apa nak buat dalam kecemasan. Nampak tak beza dia? Bila ada why, kerja bukan lagi sekadar kerja, dia menjadi satu misi. Sekarang kita akan masuk bab pertama dalam buku ini. Dalam bab ini, Simon Sinek menjelaskan bahawa ramai organisasi sebenarnya hidup dalam keadaan mereka rasa mereka tahu. Mereka fikir, mereka faham apa yang customer nak, apa yang mereka mahukan. Tapi hakikatnya mereka hanya membuat andaian. Dan banyak sangat berlaku dalam organisasi. Ramai yang terlalu fokus kepada produk, tak fokus kepada manusia. Sebab manusia ni, dia tak membeli berdasarkan logik semata-mata. Dia membeli kadang-kadang gunakan emosi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, produk tu biasa je, tapi orang sanggup beratur panjang untuk beli. Dan ada produk yang betul-betul bagus, technically hebat, tapi orang tak rasa connect langsung dan tak belilah. Kerana manusia ni, dia kena ada percayaan, dia mesti ada connection, barulah mereka beli. Dan ini akan bawa kepada part kedua ataupun bab 2. Dalam bab ini, Simon Sinek bercakap mengenai bagaimana ramai orang atau ramai organisasi menggunakan reward, fear, pressure, discount, promosi untuk manipulate. Untuk pengaruh manusia, dia mungkin berkesan tapi dia hanya untuk jangka pendek.
Contoh apa? Buy now, limited stock, promo tinggal hari ini saja, daftar sekarang, join sekarang. Kalau tak dapat target, kena marah. Benda yang boleh menghasilkan tindakan yang cepat. Tapi benda-benda ini dia tidak menghasilkan loyalty, tidak menghasilkan inspirasi, tidak menghasilkan kepercayaan. Sebab tu Simon Sinek kata ada beza antara manipulate manusia dan inspired manusia, memberi inspirasi dan memanipulasi. Manipulasi buat orang beli sekali, tetapi inspirasi membuat orang terus setia. Dan yang sangat penting dalam dunia hari ini, sebab orang sekarang bukan sekadar mau membeli produk, orang mau percaya kepada perjuangan itu. Sebab itu, kalau dalam bisnes hanya bergantung kepada harga, akan sentiasa ada orang yang akan tawar lebih murah. Tapi kalau orang percaya kepada why kita, mereka akan stay sampai bila-bila. Dalam video seterusnya, kita akan masuk tentang konsep paling famous dalam buku ini, iaitu Golden Circle. Konsep yang menjelaskan apa yang membezakan Apple yang membina followers yang sangat loyal. Dan bagaimana konsep ini boleh digunakan dalam bisnes kita, dalam leadership, dalam branding. Tonton, kalau tonton rasa video ini memberi manfaat, saya mohon untuk share, untuk subscribe dan turn on notification button supaya kita boleh berkongsi lebih banyak ilmu. Dan kongsikan kepada rakan-rakan yang mungkin sedang mencari why mereka. Nantikan video kedua sambungan. Akademi Dr. Aizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.